العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النيات لله سبحانه وتعالى. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita semua niat yang ikhlas dalam kita menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan, manfaat dan kefahaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Hadis ini mafhumnya yang berterima kasih kepada manusia, maka dia sebenarnya bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Jadi bersempena saya beramal dengan hadis ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak masjid kerana mengadakan majlis kita pada pagi ini, dan juga terima kasih kepada jamaah semua yang sudi untuk meluangkan masa untuk sama-sama kita ambil manfaat dalam perkongsian ilmu yang kita adakan. Dan juga suka untuk kita ingatkan sama-sama kita niat beriktikaf dalam masjid kerana Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sebutkan sambungan pada kitab Aqidatul Awam, yang mana pada bahagian ini pengarang kitab bagi kitab Aqidatul Awam iaitu Syekh Ahmad Al-Mazuki menjelaskan wajib bagi setiap mukallaf sebagai sebahagian daripada keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa yang didatangkan oleh Nabi kita, maka wajib setiap daripada kita membenarkan dan menerima perkara tersebut. Ini membenarkan dan menerima setiap perkara yang dibawa dan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana semuanya itu bersumberkan wahyu daripada Allah. Jadi pengarang kitab mengatakan wa kullu ma ata bihi rasulu fahaqquhu taslimu wal qabul. Dan setiap sesuatu yang didatangkan oleh Rasul, maka haknya adalah menerimanya. Jadi kita wajib untuk beriman kepada Nabi dan beriman kepada setiap perkara yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok golongan anti hadis ini, mereka menafikan sehingga hampir 60% hadis, walaupun hadis tersebut adalah sahih, walaupun hadis tersebut ada pada kitab-kitab yang muktabah, dan mereka menafikan hampir 60% ni dalam kitab Sahih Muslim dan juga Sahih Bukhari. Ini golongan anti hadis. Adapun kita beriman kepada Nabi dan kita beriman kepada setiap perkara yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi golongan anti hadis ini antara yang mereka nafikan apa? Termasuk Isra Mi'raj. Mereka nafikan itu tak berlaku kepada Nabi. Dan juga mereka menafikan adanya nikmat kubur, adanya azab kubur, juga menafikan hadis-hadis yang mengkhabarkan tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Ini golongan anti hadis. Adapun kita beriman kepada Nabi dan kita beriman kepada setiap apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana kesemuanya itu bersumberkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan Muhammad itu tidaklah berbicara berdasarkan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang telah diwahyukan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, maka laksanakanlah, dan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
maka tinggalkanlah. Cumanya ayat ini kita jangan mengambil makna daripada ayat ini dengan makna yang salah. Kerana ada sebahagian kelompok mereka ingin melarang umat manusia untuk melakukan perkara-perkara yang hanya termasuk dalam khilaf di kalangan ulama. Contohnya apa? Melakukan yakni bukan perkara asas, hanya perkara-perkara yang berkait dengan cabang-cabang dalam agama kita. Contoh baca Yasin pada malam Jumaat, mengadakan Maulidur Rasul, menyambut Isra' Mi'raj. Maka ayat tadi jangan digunakan untuk melarang dalam perkara-perkara yang seumpama itu. Jadi sebahagian dia kata jangan buat Maulidur Rasul, jangan sambut Isra' dan Mi'raj, Nabi tak pernah buat. Maka dia gunakan ayat tadi. Apa yang Nabi perintahkan, lakukan. Apa yang Nabi larang, maka tinggalkanlah. Jadi kita kata bahawasanya setiap perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menggunakan ayat ini untuk melarang perbuatan tersebut, maka penggunaan ayat tersebut tidak bertepatan dengan apa yang mereka kehendaki, yakni pada perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lakukan perkara tersebut. Contohnya sambutan Maulidur Rasul. Sedangkan Nabi tidak pernah dalam ayat tadi Nabi tidak melarang kita untuk buat perkara yang Nabi tinggalkan. Maknanya bukan setiap perkara yang Nabi tinggalkan maka itu termasuk dalam perkara yang haram. Sedangkan ayat yang tadi Nabi hanya larang untuk buat apa yang Nabi larang, dan Nabi perintahkan apa yang Allah Ta'ala telah perintahkan. Jadi dalam ayat tadi kita kata tadilah Allah memerintahkan kepada kita apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang Allah Ta'ala perintahkan maka kita laksanakan. Dalam ayat ini Allah Ta'ala tidak berfirman apa yang tidak dilakukan oleh Nabi maka jangan kamu lakukan. Ini jelas ke tidak? Yakni kerana dalam perkara yang Nabi tidak lakukan maka ulama ada pembicaraan ataupun pembincangan yang khusus. Maka bukan setiap perkara yang Nabi tak buat maka hukumnya adalah haram secara mutlak. Dan kalau kita tidak melakukan apa yang Nabi lakukan maka tidaklah hukumnya jadi haram secara mutlak. Maka ayat yang tadi kan Allah Ta'ala berfirman apa yang diperintahkan oleh Nabi maka laksanakanlah, apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tinggalkanlah. Jadi sebahagian menggunakan ayat ini pada perkara yang tidak bertepatan. Contohnya apa? Digunakan ayat ini untuk melarang kita supaya jangan buat perkara-perkara yang Nabi tak buat. Contohnya apa? Contohnya kita menyambut Maulidur Rasul, baca Yasin pada malam Jumaat. Kan ayat ini kan tidak bertepatan dengan apa yang mereka mahu gunakan ayat ini pada melarang kita. Contohnya kita baca Yasin pada malam Jumaat. Jadi mereka gunakan ayat ini, apa yang Nabi perintahkan lakukan, apa yang Nabi tidak perintahkan maka janganlah laksanakan. Jadi menggunakan ayat ini tidak bertepatan dalam keadaan tersebut. Kerana setiap perkara yang Nabi tinggalkan bukanlah bermaksud perkara tersebut haram untuk dilakukan. Ia ada pembicaraan yang lain, ada dalil yang lain yang menyokong ke atas apa yang kita lakukan. Jelas ke tidak ayat yang tadi? Okey, baik. Kemudian poin kita yang utama dalam pembicaraan pada perkataan Syekh Ahmad Al-Mazuqi ini adalah Syekh Ahmad Al-Mazuqi menjelaskan wajib bagi setiap kita untuk membenarkan dan menerima setiap perkara yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu bukanlah berdasarkan nafsu ataupun berdasarkan hawa nafsu Nabi sallallahu alaihi wasallam,
menyampaikan. Berdasarkan ayat tadilah yang kita sudah bacakan daripada surah An-Najm. Kemudian berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa yu'khazu min qawlihi wa yutraku ghaira Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang mafhumnya, tidak ada di antara kalian kecuali diambil perkataannya dan ditinggalkan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya setiap perkataan Nabi yang Nabi khabarkan itu adalah perkara yang baik, perkara yang benar. Kita menerimanya sebagai perkara yang baik dan benar. Dan setiap perkara yang Nabi larang, Nabi haramkan, dan setiap perkara yang Nabi sampaikan daripada perkara yang agama, maka kita menerima perkara tersebut. Kerana Nabi bersabda, tidak ada di antara kalangan kalian kecuali diambil perkataannya dan ditinggalkan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan perkataan siapa dari kalangan kita, mungkin kita boleh setuju, kita setuju, kita tak setuju, kita tinggalkan. Adapun perkataan Nabi sentiasa benar, kerana semua perkara yang berkait dengan agama itu adalah berdasarkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu, dan masih lagi banyak dalil-dalil yang lain yang mengatakan bahawasanya Nabi kita adalah insan yang benar, jujur, amanah dalam menyampaikan agama. Masih ada lagi. Cumanya mungkin kita boleh dapati ada sebahagian kelompok yang mereka mengatakan perkara-perkara yang tidak benar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Kita nak sebut sedikit dalam perkara yang berkait dengan dengan usul fiqh, dengan fiqh ataupun seumpamanya. Yani kalau kita belajar tentang ijtihad, contohnya Imam Syafi'i kan buat ijtihad. Dan ijtihad ni dia ada syarat-syarat dia. Untuk sampai ke tahap keilmuan Imam Syafi'i, maka di antara syaratnya seseorang itu perlu menghafal 500 ayat Al-Quran yang berkait dengan hukum hakam. Ini syarat untuk berijtihad. Jadi umat Islam ini dia ada dalam dua kategori secara umumnya, sama ada mujtahid ataupun muqallid. Mujtahid, orang yang mengeluarkan hukum hakam daripada Al-Quran dan hadis. Ini siapa? Seumpama Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan seumpamanya. Adapun kita muqallid. Muqallid ini maknanya orang yang buat taklid pada mujtahid tadi. Jadi untuk sampai kepada peringkat mujtahid, maka dia perlu hafal sekurang-kurangnya 500 ayat Al-Quran yang berkait dengan hukum hakam. Juga perlu hafal hadis, 500 juga hadis. Dan ulama meletakkan syarat perlu mengetahui tentang nasikh dan mansukh. Nasikh dan mansukh ini seumpama kita tahu ayat ini hukumnya telah diangkat dan digantikan dengan hukum yang baru. Contohnya, iddah bagi perempuan yang kematian suami, kalau dahulu 1 tahun. Masya Allah, ada ayat Al-Quran yang mengkhabarkan iddah bagi seorang perempuan itu adalah 1 tahun. Kemudian diangkat 4 bulan 10 hari kan. Itu. Jadi seorang yang tidak menguasai tentang nasikh dan mansukh ini, maka dia tidak akan dapat jadi mujtahid. Dia kena jadi muqallid, iaitu orang yang mengikuti para ulama dalam sesuatu hukum lah. Jadi kalau seorang itu dia tak tahu tentang nasikh dan mansukh, maka boleh jadi dia akan mengeluarkan hukum yang sepatutnya hukum tersebut telah diangkat dan diganti dengan hukum yang baru. Ini mujtahid lah. Jadi umat Islam mereka akan berada dalam dua kelompok ini, sama ada mujtahid ataupun
muqallid, orang yang mampu untuk menggali hukum daripada Al-Quran dan juga hadis. Okey, baik. Setelah kita faham perkara yang tadi, ada juga sebahagian ulama berpendapat Rasulullah juga berijtihad. Ada sebahagian ulama yang berpendapat Nabi berijtihad. Tetapi sama ada ulama yang berpegang Nabi berijtihad ataupun tidak. Kerana kelompok yang lain meyakini Nabi tak berijtihad, semuanya adalah wahyu daripada Allah. Tetapi sama ada yang berpegang sedemikian ataupun yang berpegang Nabi menyampaikan hanya daripada wahyu daripada Allah, tidak berijtihad, maka kedua-dua mereka mengatakan Nabi tak pernah melakukan kesalahan. Cumanya ada mereka yang menyeleweng daripada dua pendapat ini. Mereka kata Nabi berlaku kesalahan. Ini tak betul. Itu tak betul. Kerana para mujtahid boleh jadi mereka salah dalam mengeluarkan hukum. Tetapi mereka ini walaupun salah, yakni tak bertepatan dalam ijtihad mereka, tetapi mereka tetap mendapat satu pahala. Kalau mereka betul dalam ijtihad mereka, mereka dapat dua pahala. Dua pahala itu, satu pahala kerana mereka berusaha untuk membantu umat dalam menyelesaikan masalah. Adapun Nabi SAW tidak pernah berlaku kesalahan dalam ijtihad baginda. Cumanya ada mereka yang menyeleweng dalam masalah ini. Mereka kata harus Nabi melakukan kesalahan. Jelas tak kita punya pembincangan sekarang ini? Jadi orang yang kata sedemikian, mereka guna satu hadis bahawasanya ada seorang lelaki yang bertanyakan kepada Nabi SAW mengenai mati syahid. Lalu Nabi mengatakan kepadanya, yughfaru lisyahidi kullu zamb. Orang yang mati syahid melawan orang-orang yang kafir, seluruh dosanya diampuni oleh Allah. Kemudian lelaki ini, setelah dia mahu pergi dan tak jauh daripada Nabi SAW, kemudian Nabi memanggilnya kembali. Dan Nabi berkata kepadanya, illa dain, kecuali orang yang berhutang. Okey, baik. Jadi mereka yang berpendapat salah ini, yang salahlah, mereka yang berpendapat salah ini tentang Nabi ini, mereka kata Nabi berijtihad dan Nabi telah melakukan kesalahan. Ini tak betul. Kerana ulama kata apa yang Nabi sampaikan, jawapan yang pertama dan jawapan yang kedua, itu semuanya adalah wahyu daripada Allah. Kerana Nabi tak akan salah dalam menyampaikan agama. Nabi tak akan menyampaikan agama mengikut hawa nafsu Nabi SAW. Jadi yang pertama yang Nabi jawab tadi, semua dosa diampuni bagi orang yang mati syahid, itu juga dengan wahyu. Dan setelah itu Nabi jawab illa ad-dain, juga kecuali hutang. Kedua-dua itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pernah dengar ataupun kita terbaca satu kenyataan yang mengatakan Nabi pernah melakukan kesalahan, tapi yang dimaksudkan itu adalah berkait dengan agama, ini tak betul. Kalau Nabi kita buat kesalahan, sedangkan agama yang kita ikuti sekarang ini adalah apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Sedangkan orang yang mengatakan Nabi salah, dia juga mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi sekarang ini kita meyakini Nabi jujur benar amanah, ataupun orang tersebut yang lebih betul daripada Nabi SAW. Tapi orang yang bawa ajaran sesat ini, kita dapati walaupun ajaran sesat dia teruk sangat sekalipun, akan ada juga orang yang ikut dia kan. Contohnya kita tengok Ayah Ping kan. Ada orang minum air kaki dia, contohlah. Tapi kita berfikir, ada juga orang ikut kan. Contohlah, ini nak menggambarkan ajaran sesat ini tak dapat tidak, kita boleh dapati ada yang ikutnya walaupun betapa teruknya fahaman
tersebut. Ini kerana apa? Kerana ulama mengupamakan kita kalau tak ada asas agama, dia seumpama gelas ini. Gelas